Nak tak nak kena turun gearbox, kita kena buka. So that's why lah dia punya kereta ni dah melopong macam ni. Gearbox dia dah hilang. Untuk masalah gearbox dekat workshop Transmatic Automotive ni, workshop yang membuat servis baik pulih gearbox ni, model yang kita boleh kata paling famous, yang orang kata hari-hari akan ada model ni masuk dengan masalah gearbox. Tak lain tak bukan dua model ni, iaitu Proton dan juga Honda. So hari ni saya nak update sikit lah dekat tuan-tuan dan puan-puan dekat luar sana, dekat rumah tu. Kita nak tengok berapa banyak Proton dan Honda yang ada dekat workshop kita ni sekarang ni. Macam sekarang ni dekat sini ada Proton Saga VVT. So ini pun datang dengan masalah gearbox lah. Selepas kita check gearbox dia ni memang dah sampai masa untuk buat full overhaul. So yang dekat depan ni pula, so yang ni Honda City JM6. Yang ni pun tengah queue lah orang kata kan, baru masuk. Panas lagi. So ni pun datang dengan masalah gearbox juga. Kita tak tahu, mungkin steel bed dia dah ada putus sikit kan, tapi tak apa, kejap lagi kita diagnose. Okay, so kita pergi ke sana pula. So yang ini pula, ini pun kalau tuan-tuan tengok lampu, ini pun Honda City JM6 juga. Yang ini baru lepas siap full overhaul. So tengah final touch up sikit ni kan, kejap lagi kita dah boleh test drive. Kalau ngam, kita boleh bagi kat customer. So yang ini Honda Civic FB. Siapa kata Honda Civic FC je masuk, Civic FB pun masuk juga tau, dengan masalah mungkin lah kita suspect daripada gearbox juga, tapi kita baru nak check. Banyak orang kata yang fresh ni baru masuk ni kan. Yang ini pula model yang sama yang macam tadi tu, Proton Saga VVT. So yang ini dia tak ada masalah gearbox pun, cuma owner ni datang nak servis minyak enjin dengan servis minyak gearbox. So owner ni boleh kata dia jaga juga sebenarnya servis kereta dia ni, sebab gearbox dia tak ada masalah lagi. So bukanlah kata Proton yang masuk sini semua kes nak kena full overhaul gearbox kan. Ada yang semuanya rosak. Kadang-kadang datang macam ni lah, condition dia okey lagi, tapi dia datang nak servis saja. Dan yang ini pula ini yang paling special sebenarnya kat sini, sebab dia adalah Suprema S. Jarang sebenarnya kita nak share pasal Suprema S ni, tapi sebenarnya ada je model ni masuk. Kalau you guys boleh tengok kat sini, dah melopong. So gearbox dia dah tak ada. Basically kereta ni kena buat full overhaul lah. Dan owner mengadu masalah dia ada jerking dan macam-macam masalah lagi lah. Kita dapat detect gearbox dia ni ada masalah mechanical dalaman gearbox. So berkenaan dengan mechanical dalaman gearbox, nak tak nak kena turun gearbox, kita kena buka. So that's why lah dia punya kereta ni dah melopong macam ni. Gearbox dia dah hilang. So sebab kita dah bawa naik atas, kita dah bawa naik dekat dia punya bilik bedah. Memang banyak juga sebenarnya Proton dan juga Honda yang masuk dekat workshop kita ni. So mungkinlah ada tuan-tuan dekat luar sana yang pakai model Honda CVT ataupun Proton CVT ataupun yang model bukan CVT sekalipun. Kalau kata nak buat baik pulih, nak cek masalah gearbox, boleh hubungi kami di Transmatic Automotive Seksyen 15 Shah Alam. Kita buka daripada hari Sabtu sehingga hari Khamis. Hari Jumaat saja kita cuti. Kita adalah expert dalam membuat baik pulih gearbox kereta anda semua. Okey, jangan lupa kontak kita orang.